Okey, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Nazim Jual Kereta. Hari ni saya nak review satu unit CLA 45S New Facelift Yang ni Street Style Edition tahun 2023. Korang stay tune, saya nak tunjuk kereta ni. Okey, ni dia guys. Mercedes tahun 2023 CLA 45S Street Style. Kereta ni baru sahaja sampai guys. Korang boleh tengok. Sangat-sangat cantik guys kereta ni. Memang handsome, memang padu guys. Okay, korang boleh tengok. Handsome guys. Dia punya lid bawah dia. Sepatu dengan sport rim dia guys. Okay, kereta ni baru je sampai guys. Alright, kita tengok dia punya saiz tayar dia 255 35 19 guys. Alright. Okay, sport rim dia bersaiz 19. Okay, unit ni saya nak bagi warranty selama 6 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop. Harga kereta ni saya nak 465 body price, 465,000 sahaja body price guys. Korang boleh tengok. Okey, jom kita tengok bahagian belakang dia. Pusing-pusing. Yang ni fully loaded fully loaded. Dia color grey. Korang tengok belakang dia. Handsome Memang seksi dengan datang dengan spoiler dia. Dengan spoiler dia guys. Tengok belakang dia. 4 exhaust guys. Ni original original. Color semua memang asal color dia. Dia datang dengan BSM, ada sunroof. Alright, ada HUD meter. Okay, korang boleh tengok bahagian dalam dia. Korang tengok dulu. Kalau handsome, korang boleh komen handsome guys. Okay, mileage dia rendah guys. Baru 10,819 km sahaja. Alright. Korang tengok dia punya seat. CLA 45S dengan AMG dekat sini. Okay, dia datang dengan half leather seat. Korang tengok tengah-tengah dia Alcantara dengan line orange dia, jahitan dia. Tengok kemas. Okay, dengan kat sini. Memang special lah kereta ni. Alright. Okay, ni bahagian depan dia. Kita tengok bahagian belakang dia. Saya nak review sedikit saja. Sebab saya nak menunjukkan yang saya ada barang. Kita tunjuk kita ada. Kita tak tunjuk barang yang tak ada guys. Okay. Ni ready ready stock. Ready stock, belum ada yang masuk booking lagi. Kalau nak booking hanya 500 sahaja untuk 10 hari lock kereta ni. Bagi dokumen kita submit loan. Kalau dokumen SSM, sebaiknya lock kereta ni booking 1000 sebab untuk 14 hari boleh pegang kereta ni selama 14 hari. Alright. Boleh lock lah kereta ni selama 14 hari, orang lain tak boleh masuk booking. Kalau dia masuk booking pun dia jadi second booking. Kalau loan korang approve dulu, kereta ni korang dapat. Kalau loan tak approve, saya terpaksa open lah bagi laluan kepada yang second booking. Okay, nampak dia datang dengan sunroof. Right, ada sunroof Okay, dia ada kamera 360. Korang boleh tengok pedal seat dia. Handsome. Memang handsome guys kereta ni. Okay, dia punya design memang cantik. Korang boleh tengok kat sini AMG, electric seat, memory seat, semua ada. Lepas tu dia pakai speaker apa? Yang mestinya speaker apa? Master guys. Bila dah pakai speaker ni, lambang ni mesti sound sedap guys. Alright. Ada wireless charger dekat sini. Okay, apa lagi?
Macam-macam ada guys kereta ni. Memang special guys. Kita tengok bahagian belakang dia. Cuba kita try duduk bahagian belakang dia, tengok macam mana. Ruang dia luas dia tak macam A45, A35 ke. Dia kalau CLA ni dia ruang dia luas. Nampak ruang belakang dia luas. Korang tengok. Ni seat dah ke belakang ni, tapi jarak masih ada jarak lagi yang ni seat dia ke depan sikit, lagi jauh lah ruang dia. Okey. Nampak? Kalau korang pakai ni, kira korang orang pertama lah pakai kereta ni dekat Bangi ni. Showroom saya dekat Bandar Baru Bangi, Section 10. Tengok dia punya bonnet pun luas memang dalam. Korang boleh tengok. Nampak? Korang tengok. Korang pun dah masuk kat dalam kan. Korang pun boleh masuk dalam. Sama-sama masuk. Okey. Dekat bawah ni ada barang-barang dia. Alright, macam biasalah. Korang boleh terus kontak saya di 0195682692. Boleh datang dekat showroom, set appointment 1 hari awal untuk review kereta. Boleh datang test drive, tak ada masalah. Alright. Korang kontak je saya. Tak ada masalah. Korang boleh komen kat bawah. Korang nak tengok kereta apa lagi. Nanti saya akan buat satu video untuk korang. Okay. Tolong share. Tolong bagi tahu jiran semua yang saya ada banyak stok kereta-kereta Recon. Alright. Okay. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye-bye.